Seterusnya, tiba masa untuk memasang pengadang lumpur dan tempat duduk penumpang di bahagian belakang atau lebih dikenali sebagai carrier. Walaupun struktur besi ini kelihatan nipis, inilah kawasan yang menyimpan pelbagai memori. Proses menyambungkan batang penyerap hentakan atau fork mula dilakukan. Dengan hanya menggunakan sebatang spana dan tukul besi, dia mengetuk perlahan-lahan supaya kedudukannya padat, rapat dan tepat. Tukul besi itu ibarat senjata ajaib. Diketuk sedikit, semua masalah terus selesai. Kadang-kadang, masalah dalam hidup ini pun perlukan sedikit ketukan, kan? Sama seperti televisyen zaman dahulu yang akan kembali berfungsi selepas skrinnya ditepuk dengan kuat. Kini kita masuk ke bahagian nadi pergerakan basikal, iaitu pemasangan rantai, gegancu dan tayar belakang. Abang ini nyata sangat pakar. Dengan beberapa putaran, komponen ini terus melekat kokoh. Rantai inilah yang menghubungkan tenaga kayuhan kita dengan roda belakang. Hubungan kita dengan rantai basikal ini persis hubungan kita dengan capaian internet percuma. Tanpa membuang masa, pemegang basikal atau handle pula dimasukkan. Sekali lagi, tukul kesayangan digunakan untuk memastikan ia mencengkam kuat. Sangat bahaya jika tayar menghala ke depan tetapi handle menghala ke sisi. Ia umpama niat hati kita yang berkobar-kobar nak menyimpan wang tetapi steering sentiasa terpesong ke arah aplikasi beli belah dalam talian. Tayar hadapan kemudiannya dipasang pada celah fork dengan sangat pantas. Sebagai sentuhan terakhir, pedal basikal dipasang, berfungsi sebagai titik sentuhan utama untuk memindahkan tenaga daripada kaki penunggang bagi menggerakkan basikal, diikuti dengan pemasangan tempat duduk utama yang empuk. Dan akhirnya siap, sebuah basikal keluli legenda kini bersedia untuk beraksi di atas jalan raya. Senyuman adik di belakang itu menjadi bukti betapa berharganya hasil titik peluh abang-abang hero kita. Dari paip besi yang kosong, ia bertukar menjadi jentera pencipta kenangan manis zaman kanak-kanak kita semua. Hebat bukan?